Kalau aku cakap earbuds ni boleh bagi sound yang premium, flagship, ANC dia memang padu. So, adakah Samsung Buds 4 Pro ni adalah pilihan korang? Hai, Assalamualaikum, nama aku Amir dan hari ni aku nak review Samsung Buds 4 Pro. Ini adalah earbud flagship terbaru daripada Samsung dan diperkatakan diorang dah upgrade dia punya sound quality, dia punya ANC dan ada sound integration dengan Samsung ecosystem. Dari segi design, Buds 4 Pro ni dah nampak lebih smart, masih lagi gunakan stem design tapi nampak lebih premium dan senang nak control berbanding dengan Galaxy Buds 3 Pro dulu. Case dia pun nampak lebih sleek dan compact, nampak premium dan bila pegang rasa solid je. Dan didatangkan dengan IP rating IP57. Maksudnya dia tahan air, dia tahan habuk dan sesuai untuk aktiviti outdoor ataupun gym. Poin penting yang aku nak tekan kat sini, dia more comfortable, dia lebih ringan nak dibandingkan dengan previous version dan dia punya snug tu, dia punya fit tu lebih selesa nak dibandingkan dengan previous version dia lah, Buds 3 Pro. So pada aku memang aku suka sangat-sangat, dia lebih ringan, lebih selesa untuk dipakai lah. Dia memang takkan jatuh lah kalau korang goyang macam mana sekalipun kan. Okay, untuk sound quality, dia menggunakan dual driver system. Bass dia lebih deep, voice dia lebih clear dan dia punya separation antara vokal dan instrumen tu memang, aku tak boleh cakap, memang sedap lah. Tapi Samsung masih lagi provide korang untuk EQ sendiri. Dia ada 9 band EQ supaya korang boleh EQ ikut cita rasa korang sendiri. Pada aku, untuk preset yang dibagi, standard tu dah sedap, tapi kalau korang tukar ke dynamic, oh memang lagi syahdu lah. Okay, untuk siapa-siapa yang audiophile, yang suka sound yang lebih natural kan, yang lebih flat macam tu, yang tak suka sangat macam ada V-shape apa semua tu kan, earbud ni dia tak neutral sangat sebab dia ke arah sound yang lebih fun dan lebih punchy lah. Personally, aku memang suka sangat-sangat Samsung Buds 4 Pro ni. Untuk ANC, pada aku untuk line up diorang daripada yang mula-mula, daripada Buds 2 Pro, Buds 3 Pro, this is the best ANC sesuai untuk korang pergi travel. Dia memang sangat-sangat efektif untuk tapis semua bunyi-bunyi yang ada kat luar sana. Tapi dia ada juga macam ada frequency leakage juga kan, more to, pada aku lah, more to suara manusia. Suara-suara lain okey, cuma suara manusia, suara bila orang berborak ke apa kan, still dengar lah walaupun kita dah on kan ANC pada tahap yang maksimum tu. Tapi kadang-kadang suara orang tu still dengar lah. Tapi kalau korang hanya on ANC tanpa buka lagu, yelah korang akan dengar kan. Untuk transparansi, pada aku dah cukup baik, dah cukup dia nak ke arah natural tapi tak berapa natural lagi lah. Korang tahulah transparansi yang paling bagus dekat market sekarang ni. Aku tahu korang ada jawapan kan. So itulah dia. Tapi pada pandangan aku, transparansi dia memang dah cukup-cukup baik antara line-up dia yang sebelum ni. Pada aku untuk call quality, Samsung memang dah improve banyak. Voice clear walaupun bising, ada noise reduction yang bagus sesuai untuk meeting dan WhatsApp call. Okay, sekarang ni korang dengar audio datangnya daripada mic Galaxy Buds 4 Pro ni. Macam mana kualiti audio dia? Sebab bilik aku sekarang ni memang tak treat, ataupun studio aku sekarang ni memang tak ada treatment. Memang bergema, and sekarang ni aku menggunakan mic camera. Korang boleh dengar betapa bergemanya dia. So, kita switch back balik dekat Galaxy Buds 4 Pro. Macam mana dia fokus dekat aku punya suara dan macam mana kualiti audio dia. Okay, sekarang aku dah pasang cafeteria ambient noise. So, korang boleh dengar lah kan macam mana bisingnya cafeteria ambient noise ni. Sebab sekarang ni aku menggunakan mic daripada kamera. And sekarang ni aku akan switch ke Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Macam mana kualiti mic dia, macam mana dia fokus dekat suara aku, macam mana dia filter out noise yang ada dekat belakang. Kalau korang tanya aku lah kan, macam mana dengan ketahanan bateri dia nak dibandingkan dengan previous generation kan? Pada aku tak ada jauh beza pun, sama je. Ya, pada aku bateri dia paling tak ada improvement. Sebab sama je dia. Kalau korang on ANC, korang boleh go 6 ke 7 jam macam tu. Kalau kau off ANC, bolehlah dapat dalam 8 jam ke 9 jam macam tu lah. Dan kalau korang total masuk dalam case, semua sekali boleh pergi ke 32 jam. Macam biasalah setiap kali aku review Samsung Galaxy Buds ni,
Of course, kelebihan kalau korang pairkan dengan Samsung devices. Ya, sebab korang akan dapat SSC codec, Samsung Scalable codec, iaitu korang akan dapat high quality ataupun hi-fi audio 24 bit. Pada aku personally, kalau korang dah try 24 bit ni, memang korang dah tak boleh lari daripada 24 bit ni. Korang akan terdengar perbezaan kalau ada 24 bit dengan tak ada 24 bit. Rasa tau, walaupun dia minor tapi still kedengaran tau. Dan ada jugalah feature-feature lain kalau korang connect dengan Samsung devices, macam korang akan dapat 360 head tracking, AI translation, Find My Bud dengan gesture control lah. Sebut pasal gesture control, pada aku dia agak menarik tau, sebab korang boleh enablekan gesture control ni. Kalau korang nak answer call ataupun jawab call orang, korang boleh angguk je dan dia akan jawab. Kalau korang tak nak, korang just geling je, dia tak akan jawab. So another yang pada aku upgrade daripada versi yang sebelum ni, Samsung Buds 3 Pro, dia punya touch control dia lah. So korang akan senang nak jumpa mana korang nak slide untuk slowkan audio, mana korang nak slide up untuk kuatkan volume kan. Dan korang akan terus jumpa mana korang nak tekan untuk korang picit. So kat sini macam korang tak payah nak meraba-raba kat mana korang nak kena tekan kan. Korang capai je, kat situ tangan korang. Cuma kalau korang berminat dengan gesture control tu yang macam angguk apa semua tu kan, korang hanya dapat access bila korang connect dengan Samsung devices. Kalau korang tak connect dengan Samsung devices, korang tak akan dapat feature tu. Sama juga macam voice control. Ni still ada voice control. Kalau korang cakap volume up, dia akan volume up. Volume down, dia akan volume down. Stop music, dia akan stop music. Adalah kan, dia dah stop music. So Samsung Galaxy Buds 4 Pro ni untuk siapa? Of course untuk Samsung user, this is the best option untuk korang pilih dan angkat lah. Kepada non-Samsung user, sorry to say, korang masih lagi boleh dapatkan Samsung Buds 4 Pro. Sound quality dia still the best, but not the best dengan SSC codec lah. So itulah dia punya downside untuk Samsung Buds 4 Pro ni, dia limited dekat Samsung devices saja. Pada aku, kalau korang actually Samsung lovers, Samsung user macam aku kan, aku daripada dulu lagi Samsung user, tak perlu pilih lain kot, pilih je ni. Ini dah cukup perfect untuk Samsung user dah kan. Pada non Samsung user, aku rasa mungkin ada option yang lagi bagus daripada ni, sebab benefit untuk Samsung Buds ni memang dekat Samsung je. Kalau korang rasa video ni membantu, tolonglah hit that like button, hit that subscribe button. And aku just nak disclaimer, Samsung tak bayar aku untuk review. Memang aku beli Samsung Buds ni guna duit aku sendiri. Aku harap serba sedikit membantu korang untuk korang decide korang nak ambil ke tak Samsung Buds 4 Pro ni. Macam biasa, link produk aku dah sediakan dekat bawah ataupun dekat bag YouTube tu. Apa entah, aku tak tahu nak cakap YouTube punya bag shopping tu apa dipanggil kan, tapi aku dah sediakan kat situ lah. Dah ada lah tertera dekat bawah description mungkin. Aku pun tak sure. So apa-apa pun, as always, I love you guys. See you in the next video. Bye. Jangan lupa check it out 2 video ni. And jangan lupa subscribe. And jangan lupa subscribe My Story sekali. Ini second channel aku lah, untuk aku transfer semua aku punya video-video dulu lah, fakta-fakta menarik, true crime semua dekat sini. Okay, check it out.